Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nurul Wahidah binti Malik dalam Berita Semasa. Tahun 2026 membuka lembaran baru buat Sabah untuk terus melangkah maju dipacu keazaman yang kukuh dan semangat kebersamaan rakyat. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, kejayaan tahun 2025 dibina atas asas kukuh melalui pelaksanaan Hala 7 SMJ 1.0 yang menyaksikan pembangunan konsisten dan kestabilan politik negeri. Memasuki fasa baharu, kerajaan negeri akan memperkukuh komitmen terhadap perpaduan, tadbir urus yang baik dan pembangunan menyeluruh agar manfaat kemajuan dapat dinikmati secara adil oleh seluruh rakyat Sabah. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh iltizam dan semangat kebersamaan. Kerajaan negeri bersedia sepenuhnya untuk melaksanakan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 yang holistik, inklusif dan komprehensif demi memastikan kemakmuran yang berterusan serta masa depan Sabah yang lebih cerah dan berdaya saing. Dalam usaha memelihara warisan sejarah, Persatuan Sejarah dan Warisan dari Universiti Malaysia Sabah telah mengadakan lawatan akademik ke Museum Komuniti Pogunun. Objektif lawatan ini adalah untuk memberi pendedahan dan membantu memahami tamadun masyarakat terdahulu. Sekarang kita berada di tapak perkuburan di mana batu-batu ini dijadikan batu nisan. Menurut kepercayaan masyarakat dahulu, ketinggian batu mencerminkan status sosial. Menurut Encik James, Tajau ialah tempayan besar yang digunakan sebagai bekas pengebumian melambangkan kepercayaan dan amalan masyarakat silam. Budaya megalit mencerminkan kepercayaan masyarakat silam melalui penggunaan batu besar dalam ritual dan amalan pengebumian. Pameran ini memaparkan rangka tulang manusia bersama artefak seramik yang mencerminkan amalan pengebumian, cara hidup serta hubungan perdagangan masyarakat terdahulu. Sementara itu, suasana hari pertama persekolahan di Sekolah Kebangsaan Surusup bagi tahun 2026 meriah dengan kehadiran ibu bapa yang mengiringi anak-anak mereka. Suasana kelihatan sibuk apabila ibu bapa mula menghantar anak-anak mereka ke sekolah bagi memulakan pembelajaran tahun 2026. Bagaimana perasaan Puan pada hari pertama persekolahan tahun 1? Sebagai macam ibu bapa lah kan, rasa teruja juga lah. Bagaimanakah persediaan cikgu atau sekolah dalam menghadapi sesi persekolahan tahun 2026? Alhamdulillah, seperti biasa sekolah sentiasa bersedia menyambut murid baru dan bukan just hari ini baru bersedia kan, dari sebelum cuti pun sudah banyak yang dibuat untuk menyambut murid-murid, terutamanya murid darjah 1 yang baru kenal darjah. Beralih ke perkembangan sukan, seramai 300 orang peserta telah menyertai acara Walk With Us di Taman Awam Teluk Likas. Program ini bertujuan menggalakkan amalan gaya hidup sehat serta meningkatkan penglibatan masyarakat dalam aktiviti sukan komuniti. Pelarian memang dia aktiviti yang sehat. Lagipun kita sebagai pelari, memang kita tidak akan miss untuk menyertai aktiviti ini. Kami kerap ikut aktiviti larian ataupun berjalan secara beramai-ramai kerana dia lebih kepada kesihatan lah. Tanjung Lipat terus menjadi lokasi pilihan ramai, bukan sahaja pada waktu cuti, tetapi sepanjang masa. Tinjauan UMS mendapati lokasi ini menjadi pilihan, berikutan kemudahan akses serta persekitarannya yang kondusif untuk aktiviti berkela dan bersiar-siar. Tempat tumpuan orang ramai, lepas tu sesuai untuk aktiviti-aktiviti ginilah macam dengan family. Tempat ni agak luas dan yalah, suasana di sini agak tenang. Pemandangan dia pun cantik kalau macam main bola sama-sama family, spend time gitu. Sekian dahulu paparan berita semasa kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.